Ketika kamu ditarik nyawa kamu keesokan pagi pada jam 5.27 pagi sebelum subuh, ketika malaikat merenggut dan menarik roh kamu, waktu itu kamu tahu kamu su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Macam mana? Melihat kepada keadaan dan rupa paras malaikat itu. Kalau datangnya berseri-seri, kalau datangnya dengan nur yang terpancar-pancar, kalau datangnya dengan senyuman, maka mati kamu husnul khatimah. Itu Nabi beritahu. Nabi SAW ajak kepada kita semua nak mati husnul khatimah, berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kalau kamu beribadat 60 tahun, tiba-tiba Allah tulis su'ul khatimah. Contoh, rupanya ibadat dia sebab nak tayang ke orang, sebab segan dengan menantu, sebab segan dengan jiran. Ibadat dia rupanya sebab dia segan dengan pak mentua. Contoh, wallahu alam, mati dia akhir tu dia jadi su'ul khatimah, yang penutup. Sebab tu penutup penting, tuan-tuan. Penutup itu penting untuk menentukan suasana dan keadaan kamu di barzakh dan di mahsyar adalah dalam keadaan dirahmati oleh Allah ataupun dalam keadaan terkutuk, dikeji dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah, penutup yang baik, itu penting. Sebab tu nombor satu persiapan ke barzakh antaranya ialah doa. Mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah balasan yang paling berbahaya yang disegerakan oleh Allah secara mutlak. Mati ending su'ul khatimah ni membawa kepada celaka.